pengasih sekampung. Bahagian 2, part 2 tu semua. Ni amalan ni berbeza dengan amalan pengasih sekampung yang dah lepas Ustaz buat tu. Berbeza. Memang berbeza. Walaupun dia punya sinergi, dia punya keadaan tu nak berlaku sama tapi berbeza amalan, berbeza. Ni amalan ni memang tuan semua, kalau kita nak tuju pada satu kampung boleh, bukan setakat satu kampung, satu daerah, satu negeri pun boleh tuan semua. Kalau kita kalau kita nak buat ceramah bagi anda motivator, anda penceramah ke, anda pensyarah ke, tak kira siapa anda, kalau anda nak suruh orang semua, anda dengar cakap anda ataupun kita kata bukan setakat dengar, dia kata mengiyakan apa yang anda cakap, inilah paling penting sekali. Dan kalau kita nak suruh orang tu kasih pada kita, sayang pada kita boleh gunakan amalan ni. Amalan ni anda pengasih sekampung tahap 2. Bukan tahap 2, part 2. Part 2 sebut. Jadi ramai orang tanya Ustaz, sama dengan pengasih sekampung yang lepas yang Ustaz beritahu, yang kami dah ambil lain. Amalan yang berbeza, tapi dia punya tindakan tu ada persamaan, dah bahkan lebih lagi daripada pengasihan sekampung yang lepas. Jadi kalau anda nak, tuan-tuan semua, anda boleh dapatkan. Dan kalau anda dapat dua-dua, lebih baik. Yang pertama dulu, tuan-tuan semua, Ustaz dah buat dah. Ustaz test dan Ustaz nampak, memang dengan mata Ustaz sendiri, Ustaz nampak. Ni Ustaz cerita sikit lah tuan semua, cerita sikit lah. Ni masa budak-budak muda-muda, sekolah-sekolah, tahun 77. Masa tu Ustaz tingkatan 4 tuan semua. Ustaz amal ilmu pengasahan pun dah lama, jadi nak test. Sekolah kita lelaki perempuan campur, jadi Ustaz nampak satu perempuan dia lalu kat kelas Ustaz ni duduk kat tepi pintu. Bukan apa, masa rehat tu train pergi loceng terus lagi pergi ke kantin, cepat sampai. Jadi Ustaz duduk tepi pintu nampak ada satu budak perempuan tu sekolah, ada bukan satu kelas belakang. Dia lalu, Ustaz baca amal sekampung tu, yang amal sekampung bukan yang ni, yang lepasnya. Yang ni yang dulu Ustaz keluar. Ustaz baca, tiup pada tapak tangan Ustaz pegang angin yang Ustaz tiup tu, dia lalu Ustaz lepas kat dia. Lepas dia. Ustaz bilang 10 tapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia pun berhenti. Dia pusing dah. Apa Syahrin? Apa Syahrin? Apa pula? Kau cuik aku. Bila aku cuik kau? Aku nak sini, kau di sana. Jauh. Ini nak beritahu, ilmu terjadi. Memang ilmu terjadi tuan semua. Jadi kalau tuan nak, okey, tuan tak ambil yang ni, dan kalau tuan yang masih tak ada, tuan boleh ambil yang satu lagi. Kalau gabung dua-dua, memang cun untuk tuan buat bisnes apa semua.